Luas segitiga. Soalan berpusing. Diberi luas segitiga ini 20.40 cm persegi. Cari panjang Y. Formula luas dah bagi. 1/2 AB sin C. Tetapi, kita nak pilih mana satu A, mana satu B, mana satu C. Tips yang pertama ialah, kalau sudah pun lengkap dua sudut dalam segitiga, lengkapkan yang ketiga. 180 tolak 30 tolak 50. Dapat 100. Jadi dekat atas tu 100 darjah. Next, serta. Mulut mana yang lebih sesuai? Ada 3 situasi sebab ada 3 lidah. Lidah sebelah kiri. Toing toing tut, pung pung pung. Oh, gemuknya. Buaya ni tak bagus sebab kita tak tahu banyak maklumat. Mulut sebelah atas tak tahu, memanglah kita memang nak cari. Tapi mulut sebelah bawah pun tak ada. Tong 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 tong. Pup, 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 pup. Kalau mulut sebelah kanan, pung tung pung 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 pung. Sama juga tak sesuai. Kenapa? Sebab mulut sebelah atas ada maklumat, bawah tak ada. Paling teruk tak ada pun Y sebab ia bukan sebahagian daripada mulut buaya. Quack. Kemungkinan terakhir ni. Tut, tung tung teng. Forward. Ding 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 ding. Kali ini mulut sebelah atas tak tahu, memang itu yang kita nak cari. Mulut sebelah bawahnya ada 5.2. Lidah pun ada. Yeay, inilah yang paling sesuai. Jadi cikgu ambil maklumat 20 ni, ganti situ 20.40. 1/2 mulut sebelah atas. Cikgu tulis Y. Sebab tu kan mulut atas dia. B pula mulut sebelah bawah. Itu mulut bawah. 5.2 sin lidah. Lidah kita yang warna merah ni 100 darjah. Baik, pindah-pindah. 2 darab. Ini bahagi. Dapat jawapan Y sama dengan 7.967 cm. Alhamdulillah.